Ada simpanan sekitar RM100,000, Tuan Puan pilih nak simpan di ASB ataupun emas, dan mana yang lebih untung lepas 5 tahun nanti? Baik, kalau Tuan Puan nak tahu jawapannya, maka boleh save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Ramai orang yang ada simpanan yang besar selalu tanya saya soalan ni. Jadi kalau Tuan Puan ada simpanan RM100,000 dalam ASB sejak tahun 2021, andai katalah simpanan tersebut tak bocor dengan dividen secara purata 5% untuk tempoh 1 tahun. Hari ini simpanan Tuan Puan adalah sekitar RM127,628. Untung untuk 5 tahun adalah sekitar RM27,628. Tapi bayangkan kalaulah Tuan Puan tukarkan RM100,000 kepada aset emas macam dekat tangan saya ni pada tahun 2021. Waktu tu harga emas adalah sekitar RM243 untuk 1 gram. Maka Tuan Puan akan dapat sekitar 412 gram emas. Tahun 2026 dengan harga emas sekitar RM620 untuk 1 gram, Tuan Puan darabkan dengan 412 gram emas bersamaan sekitar RM255,440. Beza keuntungan adalah sekitar RM155,440. Perbezaan yang sangat ketara dalam tempoh masa 5 tahun sahaja. That's why ianya adalah lebih tinggi berbanding bila mana Tuan Puan simpan di ASB selama 5 tahun. Ini bukan teori Tuan Puan, tetapi kiraan sebenar based on harga emas semasa. Dah nampak kan? Jadi bagi Tuan Puan yang pada hari ini yang ada bajet sekitar RM100,000, nak saya bantu alihkan simpanan ASB tabung haji KWSP kepada aset emas fizikal macam dekat tangan saya ni, maka boleh isi borang biru ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get Tuan Puan dalam simpanan emas dengan public call.